dan kami pergi kepada ibu kota Nusantara melihat perkembangan bagaimana perancangan Indonesia Emas 2045. Yang mana di situ mereka bercakap tentang ekonomi baru di Nusantara, bercakap tentang autonomous vehicles, autonomous public transport, AI teknologi, data center. Malaysia memandang ibu kota Nusantara IKN dengan penuh kekaguman, melihatnya sebagai simbol keberanian dan visi jauh ke depan yang jarang dimiliki negara-negara di kawasan. Langkah Indonesia memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan tidak hanya mencerminkan tekad dalam mengatasi beban kota lama, tetapi juga menggambarkan komitmen kuat terhadap pembangunan berkelanjutan, pemerataan ekonomi, dan transformasi digital yang terstruktur. Malaysia, meski memiliki Putrajaya, belum menunjukkan langkah progresif seambisius IKN yang mengintegrasikan Smart City, energi hijau, hingga pusat pertumbuhan baru di luar Jawa. Dalam diam, ada rasa kagum dan refleksi, bahwa Indonesia kini tengah menapaki jalur peradaban baru yang patut ditiru. Malaysia bentuk macam mana? Dulu kita Wawasan 2020, saya semasa di sekolah rendah, dimomokkan, diberikan pengharapan bahawasanya Wawasan 2020 begini caranya. Ada kereta api atas udara, ada penambahan dari segi pusat-pusat teknologi. Dan Alhamdulillah, walaupun tidak capai sepenuhnya, tetapi kita berada di pertengahan. Itu sebabnya Tuan Yang Pertua, saya minta sangat supaya kita betul-betul serius untuk melihat perancangan 30 tahun ke hadapan. Dulu kita ada di bawah yang amat berbahagia Datuk Seri Najib Tun Razak, Transformasi Nasional 2050. Tak apalah kalau tak nak continue pun nama tersebut, tetapi biarlah ada 30 tahun ke hadapan. Supaya apa? Supaya kita dapat beritahu kat mana kita punya goalpost, dekat mana arah tuju kita. Saya pergi dengan rakan-rakan, selepas Ilah Datu kami naik bot pergi Nunukan, kemudian kami naik bot pergi ke Tarakan, dan kami pergi kepada ibu kota Nusantara melihat perkembangan bagaimana perancangan Indonesia Emas 2045. Saya secara peribadi, Tuan Yang Pertua bimbang dengan kedudukan kita. Sekiranya kita tidak ada perancangan 30 tahun ke hadapan, 30 tahun ke hadapan, kita nak selaraskan rancangan Malaysia ke-13 ni berasaskan apa? Salah satu ikon projek di Indonesia ini adalah Nusantara. Tapi mereka ada berbagai pusat ekonomi lain. Contohnya kita ambil Bali lah. Bali dia ada ikon di sini sebagai pusat wisata pelancongan mereka. Dan projects that branding yang seperti itu. Macam tu juga Jakarta ini sebagai pusat perekonomian. Tetapi saya rasa Indonesia ni dia nak meluaskan peranan wilayah-wilayah yang ada, dan dia nak menghasilkan potensi-potensi ekonomi baru dalam wilayah yang berbeza. Itu cara dia untuk menangani jurang ekonomi antara wilayah dia. Saya percaya Jakarta akan terus memberi peranan dia, tetapi dia nak expand terus. Itu jangka masa panjang, of course. Itu antara potensi-potensi yang mereka telah berfikir daripada sekarang. Macam tu juga Malaysia satu waktu dulu, bila kita ada Kuala Lumpur, tiba-tiba kita bangunkan Putrajaya. Orang lain pun kata mengarut dan sebagainya. But it happened. Dia mengembangkan potensi ekonomi kepada tempat-tempat lain. Dan itu memberi satu niche area. Pusat pentadbiran kita adalah Putrajaya. Pusat ekonomi kita di Kuala Lumpur. So, dia memberi peranan yang berbeza. Kita ada idea sebegitu. Contohnya Cyberjaya lah. Tapi dulu sebagai pusat multimedia supervisor. Tapi pelaksanaan implementation ni gagal lah bagi saya. Tetapi idea tu ada pada kita. Tapi berapa signifikannya kalau kita bincang tentang Nusantara itu sebagai pusat ekonomi, ia juga menggambarkan bagaimana foresight dia, bagaimana Indonesia sekarang ni berfikir jangka masa panjang. Saya nak bagi beberapa simbol lain lah, kata bagaimana Malaysia dulu pun bila Malaysia mencanangkan nak buat KLCC, orang kata ni membazir besar. Saya pada jiwa muda saya pun fikir masa tu macam tu juga. Tapi kita lupa bahawa dia sebenarnya adalah satu penjenamaan kepada negara. Dia memberi signal kepada negara-negara luar bahawa Malaysia ni boleh membangunkan infrastruktur sebegitu, moden sebegitu, gas begitu, dengan facilities yang dikaitkan dengan Petronas dan sebagainya. So that is a symbol bahawa Malaysia ini ada potensi untuk berkembang, ada teknologi dia. Macam tu juga Formula F1. Bila kita bangunkan, orang mengadu kata benda tu, kata wastages dan sebagainya. Tetapi Formula 1 ini dia bukan semata-mata racing kereta. Dia adalah satu konsep untuk kita menguji
kemampuan jentera kita, pembangunan kejuruteraan kita dalam konteks otomotif dan sebagainya. Kita nak test satu inovasi baru, teknologi baru, itu signifikan. Macam tu juga Lima, apabila dia dibentuk, dia bukan semata-mata satu exhibition, tetapi dia jadi satu hub kepada teknologi ketenteraan yang terbaru. Dan dalam konteks teknologi, the most advanced technology would be military. Jadi kalau kita nak tengok yang paling hebat, yang paling banyak investment dalam negara-negara maju, mereka akan invest kepada militarization. So itu sebenarnya menjenamakan negara. Saya rasa itu juga konteks yang berlaku di Nusantara. Mungkin bagi saya, mungkin mereka juga belajar daripada kita. Kita tak belajar dengan diri kita sendiri. Yang mana di situ mereka bercakap tentang ekonomi baru di Nusantara. Bercakap tentang autonomous vehicles, autonomous public transport, AI teknologi, data center, smart building, green city. Semua itu memberi gambaran dan cuba menjenamakan Indonesia, kata ini adalah negara masa depan. Dan kesan daripada itu, of course, dia cuba mempengaruhi interest, minat kepada investor, pelabur-pelabur. Dia kata, wah, ini bukan the backward city yang kita bayangkan dulu. Ini bukan negara rasuah, ini bukan negara kampung, bukan negara yang terkebelakang. This is negara ASEAN yang bercakap tentang ekonomi masa depan, teknologi masa depan, dan ini adalah negara yang lebih efisien untuk pelaburan itu berlaku. Bagi saya, jika model itu dibina dan berjaya dibina sedemikian dengan pasaran mereka yang sebegitu luas, di Indonesia rakyat mereka sebagai konsumer yang besar, maka bagi saya dia akan merevolusikan Indonesia. Dan ini coupled dengan beberapa usaha lain, contohnya bagaimana mereka merevolusikan pendidikan mereka pada hari ini. Pendidikan berdasarkan kreativiti murid, daripada semata-mata nak cakap tentang exam oriented ataupun model-model yang kita cuba dan tidak berjaya. Bila saya dengar kata Malaysia tu bising kata kita punya pendidikan PDPR, pendidikan atas talian ni gagal, bagi saya ini satu masalah yang cukup besar. Because the whole direction of the global society is moving to the direction yang kita mengisytiharkan kita gagal. Kita menjenama negatifkan negara kita. Apa kualiti high learning kita? Setakat kita nak melahirkan lebih ramai banyak lecturer yang masuk jurnal-jurnal, tetapi tidak ada impact kepada society, dia tidak memberi makna apa-apa. Saya rasa salah satu daripada design planner atau arkitek yang membangunkan Nusantara itu pun daripada Malaysia. Sekarang ini pula dengan berbagai investor baru, dengan ekonomi baru yang mula muncul di Indonesia, kumpulan-kumpulan yang merasa mereka tidak ada opportunity di Indonesia akan pergi ke sana. Andai kata kita punya pendapatan terus menerus tidak berkembang, macam mana kita tengok simple lah, apabila rakyat Malaysia ada yang pergi ke Australia untuk petik apple, bukan soal jenis pekerjaan tu yang dilihat, tetapi kerana pendapatan yang lebih lumayan, dan mereka tahu kesukaran kat sana pun cukup besar, tapi mereka memilih. Itu akan terus berlaku dalam negara ni. Bagaimana kita tengok sebagai contoh mudah lah, bagaimana lebih ramai rakyat Malaysia ke Singapura untuk mencari pendapatan. Itu bagi saya menunjukkan kegagalan kita untuk mewujudkan ekosistem yang memberi pendapatan yang lebih baik, terutama pendapatan yang sesuai dengan kos sara hidup dan inflasi yang semakin